Pada malam 13 Jun 2025, dunia sekali lagi dikejutkan dengan serangan udara yang dilancarkan oleh Israel ke atas Iran. Letupan besar berlaku di sekitar Tehran, termasuk kawasan berhampiran kemudahan ketenteraan dan loji nuklear Natanz. Serangan ini dipercayai sebagai tindak balas terhadap ancaman dari Iran dan sekutunya, namun motif sebenar kekal samar. Pada malam 14 Jun, Iran lancarkan satu serangan balas yang dikira antara paling agresif dalam sejarah konflik Asia Barat moden. Diberi nama True Promise 3, serangan ini menyaksikan lebih 150 misil balistik dan ratusan dron dilancarkan terus ke arah Tel Aviv, Haifa dan wilayah padat lain dalam kawasan Israel. Ini bukan lagi ugutan diplomatik. Ini serangan berskala penuh sebagai balasan kepada pembunuhan terbuka saintis dan komander tertinggi Iran sebelum ini. Siren amaran berbunyi di seluruh Tel Aviv. Orang ramai panik. Langit malam diterangi cahaya letupan dan nyalaan peluru pemintas. Iron Dome, Arrow dan David Sling diaktif serentak. Namun kali ini, tidak semua berjaya ditangkis. Beberapa misil Iran tembus sistem pertahanan dan menyebabkan kerosakan fizikal serta kecederaan kepada orang awam. Media tempatan sahkan sekurang-kurangnya 34 orang cedera dan 1 kematian direkodkan. Hospital utama di Tel Aviv penuh dengan mangsa serpihan dan kejutan gelombang letupan. Kerosakan infrastruktur mula dilaporkan termasuk di kawasan lapangan terbang, stesen jana kuasa dan kompleks perumahan. Ini bukan serangan kecil. Ini pengisytiharan kekuatan dari Tehran. Apa yang membuatkan serangan ini sukar ditangkis ialah penggunaan misil canggih seperti Khorramshahr dan Qasim Basir. Khorramshahr boleh sampai 2000 km dengan kepala peledak hampir 2 tan. Qasim Basir pula baru didedahkan bulan lepas, misil balistik dengan sistem panduan optik dan kelajuan Mach 12. Dalam bahasa mudah, terlalu laju untuk sistem biasa kesan dan pintas. Iran juga dipercayai guna Fatah 1, misil hypersonik yang mampu terbang Mach 13 hingga 15. Teknologi hypersonik ini direka khas untuk elak radar dan menggagalkan sistem pertahanan. Iron Dome mungkin cekap tangkis roket Hormuz atau mortar ringkas, tapi misil jenis ini lain kelas. Arrow dan David Sling pun belum pernah diuji terhadap hypersonik sebenar. Kehadiran Fatah 1 mengubah perimbangan kuasa. Ia bukan sahaja pantas dan sukar dikesan, tapi juga boleh bermanuver di udara, menjadikan ia hampir mustahil dipintas secara konsisten. Dan ini semua digunakan serentak dalam satu malam. Ia bukan serangan rawak. Ia serangan yang dirancang teliti. Pakar ketenteraan kata, Iran kini uji bukan saja teknologi misil, tapi juga kesediaan pertahanan udara Israel dan kerjasama taktikal Amerika. Sebab itu, AS segera hantar bantuan radar tambahan, interceptor dan sistem sokongan di Jordan serta Teluk. Tapi kenyataan rasmi tetap sama. Kami tak terlibat secara langsung. Trump pula main peranan politik dengan beri kenyataan keras, tapi masih mahu kekal kelihatan neutral. Dia tahu sokongan penuh kepada Israel akan beri tekanan antarabangsa kepada AS. Jadi strategi lama digunakan. Beri bantuan senyap, elak cap jari. Tapi semua orang tahu serangan ini bukan boleh berlaku tanpa AS sedar. Pangkalan AS ada di Iraq, Jordan, Qatar dan Syria. Kalau Israel lancar operasi dari udara, laluan mereka pasti melalui zon pemantauan radar Amerika.
Dan malam ini, Iran balas semua itu terus ke kepala. Dan Pentagon dah pun sahkan 2 kapal pemusnah AS termasuk USS Thomas Hartner dipindahkan dari Mediterranean Barat ke Mediterranean Timur semalam, lengkap dengan kemampuan halang misil balistik bertujuan lindungi aset AS. Alah, yang sebenarnya memang nak bantu Israel tangkis serangan Iran. Selain itu, sistem pertahanan darat AS seperti Patriot dan THAAD juga berada dalam rondaan sekitar Teluk dan Jordan bagi membantu memperkuat pertahanan udara Israel. Jet pejuang AS turut berlegar di ruang udara Timur Tengah, bersedia sekiranya perlu dihantar. Maka persoalan pun timbul. Adakah ini petanda Perang Dunia Ketiga? Belum lagi. Tapi garis merah sudah dilanggar. Dan jika satu lagi negara kuasa besar masuk campur, contohnya Rusia, Turki atau China, maka jalan ke perang global terbuka luas. Dan ketahuilah, perang ni tak seronok pun. Buat masa ini, Rusia dan China belum beri sebarang sokongan terbuka. Mereka cuma minta semua pihak bertenang. Tapi jika loji nuklear Iran dibedil lagi atau pangkalan tentera mereka di Syria dan Iraq terkena tempias, mereka mungkin ubah nada. Iran pula masih kekal dalam NPT. Belum ada senjata nuklear secara rasmi. Tapi mereka makin dekat. Enrichment uranium sudah melepasi 60%. Mereka perlukan 90% untuk jadikan bom. Beberapa laporan kata, Iran boleh hasilkan senjata dalam tempoh 6 ke 12 bulan jika teruskan program tanpa gangguan. Inilah yang menakutkan Israel. Jika Iran berjaya capai tahap nuklear, kuasa pengimbang akan terbentuk. Dan bila itu berlaku, keupayaan Israel untuk dominasi rantau akan menurun secara drastik. Mereka tak mahu Iran jadi Korea Utara versi Asia Barat. Apa yang orang ramai tak nampak ialah perang ini bukan sekadar tentang dua negara saling bedil. Ia tentang masa depan penguasaan wilayah. Ia tentang siapa yang boleh kekalkan pengaruh dan siapa yang akan dihumban keluar dari sejarah. Israel sebenarnya dalam keadaan tertekan. Mereka harap serangan semalam boleh lumpuhkan Iran. Tapi sebaliknya, Iran jadi lebih agresif. Dan kali ini, dengan teknologi misil terbaru, Iran tunjuk mereka mampu berdikari tanpa perlu tunggu restu Rusia atau China. Persoalan nuklear juga makin panas. Israel memang negara nuklear, tapi secara rasmi mereka dakwa hanya untuk tenaga. Dia boleh, orang lain tak boleh. Realitinya, semua tahu mereka ada senjata. Iran pula masih berstatus mendekati senjata, tapi belum di tahap rasmi. Dan kalau loji nuklear Iran terus dibom, Iran mungkin batalkan JCPOA sepenuhnya. Ini akan beri lesen penuh untuk mereka bangunkan senjata tanpa pengawasan IAEA. Jika itu berlaku, keseimbangan kuasa di Asia Barat akan hancur. Dalam konteks ini, dunia perlu lihat semula siapa yang sebenarnya mencetuskan konflik. Iran tak mula perang ini. Mereka diserang dulu dari dalam dan dari luar. Saintis mereka dibunuh, komander mereka digugurkan. Kini mereka hanya balas. Malaysia jangan leka. Harga petrol akan naik. Pasaran akan gelisah. Syarikat penerbangan sudah pun mula tukar laluan. Kapal tangki mula elak Selat Hormuz. Bila Selat Hormuz tak selamat, bekalan dunia akan terjejas dan kilang seluruh dunia akan rasa kesannya. Tapi peliknya, media barat tetap kekal berat sebelah. Israel dilihat berhak mempertahankan diri, Iran pula dilabel ancaman.
Naratif ini kekal walaupun misil Iran hanya datang selepas mereka sendiri dibedil berulang kali. Inilah sebab kenapa kita perlu faham geopolitik, bukan ikut emosi. Dalam dunia hari ini, siapa ada kuasa, dia tulis naratif. Siapa tiada kuasa, dia jadi bahan kutukan. Dan siapa yang neutral, dia akhirnya terpaksa tunduk. Jika kita terus bergantung kepada kekuatan luar, kita akan senasib dengan negara-negara yang sedang hancur ini. Sebab itu, kita perlu bangunkan teknologi pertahanan sendiri, kuasai kejuruteraan strategik dan bina ekosistem yang bebas dari pergantungan. Apa yang berlaku hari ini bukan sekadar tragedi, tapi amaran. Negara-negara kecil mesti bersedia. Dunia sedang berubah dan kekuatan tidak lagi ditentukan oleh jumlah penduduk atau kekayaan sumber, tapi oleh penguasaan teknologi dan ilmu. Roket dan misil bukan sekadar senjata fizikal, ia juga senjata propaganda. Dan dalam medan hari ini, yang kalah bukan yang kalah di medan perang, tapi yang kalah dalam merebut maklumat. Jika kita lemah, kita akan jadi penonton. Dan sejarah tak pernah ditulis oleh penonton. Malahan, kita sendiri dah punyai sejarah yang sedih. Allahu Akbar. Dunia hari ini berdarah lagi. Setiap letupan yang berlaku di bumi Asia Barat, setiap misil yang ditembak dari langit Iran atau wilayah Israel adalah tanda jelas bagaimana manusia masih memilih jalan kehancuran. Nyawa jadi angka, anak kecil jadi debu, rumah jadi abu. Dan yang paling menyedihkan, tangan-tangan di belakangnya tersenyum puas kerana api yang mereka nyalakan kini membesar tanpa kawalan. Ibrah untuk kita besar maknanya. Api kecil jika dibiarkan akan jadi marak. Permusuhan jika dipendam akan meletup. Dan kuasa bila disalahguna akan musnahkan semua yang tak tunduk. Dalam dunia yang penuh tipu daya ini, ramai yang dijadikan boneka, dihias dengan semangat bangsa atau agama, tapi sebenarnya dikawal oleh strategi kuasa yang tamak. Sedihnya, umat manusia masih gagal belajar. Masih ada yang tepuk tangan bila bom dijatuhkan. Masih ada yang percaya serangan itu untuk keamanan. Dan masih ada yang fikir mereka selamat jika tidak bersuara. Hakikatnya, bila satu kawasan terbakar, asapnya akan sampai ke seluruh dunia. Hari ini, kita lihat satu negara dibedil. Esok, mungkin giliran kita dilemahkan, bukan dengan misil, tapi dengan tekanan ekonomi, teknologi dan maklumat. Sebab itu, ibrah paling penting, jangan jadi lemah. Jangan biar pemikiran kita dijajah. Jangan biar prinsip kita ditukar dengan naratif palsu. Dunia ini penuh muslihat. Dan siapa yang tak bersedia akan hanya mampu menangis bila semuanya sudah terlambat.